pendengar, salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu tema penting, iaitu kesihatan. Dengan memberi tumpuan kepada satu isu penting yang sering dipandang remeh tetapi sangat berbahaya, iaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi yang juga digelar sebagai pembunuh senyap. Kenapa penyakit ini digelar sebagai pembunuh senyap? Penyakit ini digelar sebagai pembunuh senyap adalah kerana kebanyakan penghidap tidak menunjukkan sebarang gejala yang menyebabkan ramai tidak sedar mereka ini berisiko tinggi. Menurut pakar perunding perubatan dalaman, iaitu Dr. Jolin C. Su Chen, hipertensi dikesan apabila bacaan tekanan darah konsisten pada atau melebihi 140/90 mmHg, disahkan menerusi 2 hingga 3 kali pemeriksaan. Tahukah anda, menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2023, seramai 29.2% atau 1 daripada 3 orang dewasa di Malaysia mengalami tekanan darah tinggi. Ini bermakna dalam setiap 3 orang yang kita jumpa, mungkin salah seorang daripadanya sedang hidup dengan hipertensi, sama ada dia sedar atau tidak. Lebih membimbangkan, hanya 17.3% daripada rakyat Malaysia tahu bahawa mereka mengidap tekanan darah tinggi, manakala 11.9% lagi langsung tidak tahu mereka mengidap penyakit ini. Dan angka ini bukan kecil. Daripada infografik tersebut, kita dapat lihat bahawa 29.2% rakyat Malaysia mengalami tekanan darah tinggi, tetapi hanya 17.3% yang tahu mereka menghidapnya. Ini menunjukkan mereka tidak menyedari keadaan kesihatan mereka, dan ini adalah sangat membimbangkan. Jika kita lihat pada punca hipertensi, ia banyak berkait rapat dengan gaya hidup kita sendiri. Antaranya ialah, punca pertama ialah tekanan emosi, iaitu stres. Stres atau tekanan perasaan yang berpanjangan boleh menjejaskan kesihatan salur darah. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin menyebabkan salur darah mengecut dan degupan jantung meningkat. Lalu, tekanan darah naik secara perlahan-lahan. Yang kedua, pengambilan garam berlebihan. Kita sering mengambil makanan yang tinggi kandungan garam tanpa sedar, seperti makanan segera, makanan dalam tin dan makanan bergoreng. Pengambilan garam yang berlebihan menyebabkan pengekalan air dalam badan dan menambah tekanan pada salur darah, seterusnya meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, kurangnya aktiviti fizikal. Gaya hidup moden yang banyak duduk dan kurang bergerak menyumbang kepada peningkatan berat badan dan fungsi jantung yang lemah. Apabila badan tidak aktif, jantung perlu bekerja lebih kuat untuk mengepam darah, dan ini menyumbang kepada tekanan darah tinggi. Seterusnya, faktor keturunan, iaitu genetik. Sekiranya seseorang mempunyai sejarah keluarga yang mengidap tekanan darah tinggi, risiko untuk dia turut mengalami penyakit ini adalah lebih tinggi. Namun begitu, faktor genetik boleh dikawal melalui amalan gaya hidup yang sihat. Dan yang terakhir, merokok dan pengambilan alkohol. Amalan merokok dan pengambilan alkohol juga menjadi punca utama hipertensi. Nikotin dalam rokok menyempitkan salur darah dan merosakkan dinding arteri, manakala alkohol berlebihan boleh menyebabkan peningkatan tekanan darah secara mendadak. Melihat kepada pelbagai punca yang telah saya nyatakan tadi, jelaslah bahawa tekanan darah tinggi berpunca daripada amalan harian yang kurang sihat dan kurangnya kesedaran dalam penjagaan kesihatan diri. Justru itu, bagi mengelakkan risiko hipertensi dan menjaga masalah kesihatan jantung secara menyeluruh, beberapa langkah pencegahan boleh diamalkan oleh setiap individu, tidak kira latar belakang ataupun umur. Langkah pertama, amalkan pemakanan sihat. Pengambilan makanan sihat adalah asas utama dalam mencegah hipertensi. Kurangkan makanan tinggi garam seperti makanan segera, makanan dalam tin dan makanan bergoreng. Sebaliknya, tingkatkan pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan berserat tinggi. Pemakanan yang seimbang membantu menstabilkan tekanan darah dan menjaga kesihatan jantung. Yang kedua, lakukan aktiviti fizikal secara konsisten. Bersenam secara berkala sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 kali seminggu dapat membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah. Aktiviti seperti berjalan laju, berjoging atau berbasikal membantu mengekalkan berat badan ideal dan menguatkan jantung.
Yang ketiga, kawal stres dan tekanan emosi. Stres berpanjangan menyebabkan penghasilan hormon tertentu yang boleh meningkatkan tekanan darah. Oleh itu, kawal emosi sangat penting. Amalkan teknik relaksasi seperti membaca atau berbual dengan orang yang dipercayai. Yang keempat, berhenti merokok dan hadkan alkohol. Merokok menyempitkan salur darah dan merosakkan fungsi jantung, manakala alkohol pula meningkatkan tekanan darah jika diambil secara berlebihan. Mengelakkan dua tabiat ini adalah langkah penting untuk menjaga kesihatan kardiovaskular dan mengurangkan risiko komplikasi hipertensi. Dan langkah yang terakhir adalah lakukan pemeriksaan kesihatan berkala. Ramai yang mengidap hipertensi tanpa sedar kerana ia tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Oleh itu, penting untuk memeriksa tekanan darah secara berkala, terutamanya bagi individu berisiko tinggi seperti mereka yang mempunyai berat badan berlebihan atau sejarah keluarga. Pengesanan awal membolehkan rawatan dimulakan sebelum berlaku komplikasi. Kesimpulannya, tekanan darah tinggi bukanlah sekadar angka. Ia boleh menjadi penyakit lebih serius jika tidak dikawal. Jangan tunggu sakit baru nak ambil peduli. Jagalah pemakanan, aktifkan diri, kawal emosi dan buatlah pemeriksaan kesihatan secara berkala di mana-mana klinik kesihatan. Terima kasih. Assalamualaikum.